First, kayu dulu. Firstly, kayu yang digunakan. 8 kerusi design koin. 8 kerusi design koin. Okey, ni kita panggil sonokling. Ini kayu sonokling. Okey, ni kayu sonokling. Kayu sonokling ni ada harga tau. Dia tinggi harga dia. Lepas tu, apa yang Bojan tengok yang dekat sita dia ni macam kayu terang besi. Kayu terang besi lah. Apa? Duit-duit. Ni bukan jati. Kalau tengok, kayu-kayu yang lembut, yang bukan jati lah dia macam ada bulu-bulu krok-krok macam ni. Macam ada bulu-bulu krok-krok. Okey, manakala sebelah ni, ini totally kayu jati kampung. Ini sonokling. Tengah dia buat juga sonokling. Tapi bingkai dia semua ni, tengok ni. Color ni kayu jati. Okey, sebab tu macam Bojan cakap, bila tengok design macam ni, dia hanya ada 2 kayu. Kadang-kadang acik-acik cakap kayu terang besi ni jati. Betul, Bojan tak nafikan macam jati. Yang faham-faham. Sebab tu pentingnya kita macam Bojan ni bagi tahu supaya acik-acik tahu apa yang acik-acik beli. Okey, itu baru jenis kayu. Belum jenis kualiti lagi. Okey, untuk finishing, ni selak. Tengok ni. Yang ini acik-acik tengok, ini pakai pasak kayu juga. Okey, manakala yang ini tak ada. Ini cuma gam sahaja. Okey, gam sahaja. Untuk kalau jemur, dia tahan yang sebelah sini. Tapi pengalaman Bojan, jati dengan ni, kalau jemur, ini lama-lama pun boleh kalah juga. Okey, itu